Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita solat subuh secara berjemaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna min afdali salawatikum salatul fajri yaumal jumu'ati fi jama'atin. Sesungguhnya antara sembahyang yang paling afdal, yang paling tinggi rankingnya, ialah salatul fajri, sembahyang subuh, yaumal jumu'ati, hari Jumaat, fi jama'atin, yang dilaksanakan secara berjemaah. Maknanya dari segi ranking sembahyang, nombor 1 Jumaat. Nombor 1 Jumaat sebab wajib. Nombor 2 subuh pagi Jumaat. Itu ranking besar ni. Jadi Nabi sambung lagi, wa ma ahsibu man syahidaha illa kana maghfuran lahu. Dan aku tidak menganggap orang yang boleh datang salat fardu subuh secara berjemaah pada hari Jumaat tu illa kana maghfuran lahu, melainkan aku anggap dia ni orang yang telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Moga-moga kita semua dapat keampunan Allah. Kita mari semua sembahyang subuh berjemaah pada pagi Jumaat ni. Jadi kita sambung pula pengajian kita pada hari ini berkaitan dengan doa-doa saya susun. Hari ini masuk doa ayat Al-Asma'ul Husna. Antara arahan Allah kepada kita dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Ta'ala mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, kena seru dan berdoalah dengan nama-nama tersebut. Jadi antara cara kita nak berdoa ni ialah kita sebut nama Allah Ta'ala yang terkandung dalam al-asma'ul husna. Jadi ini dia panggil salah satu cara tawassul untuk memudahkan doa kita dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Antara cara tawassul tidak khilaf, tak khilaf, mana semua ulama kata boleh. Yang pertama, kita tawassul dengan menggunakan nama Allah. Kita nak sesuatu benda, kita panggil seru nama Allah dengan nama yang sesuai dengan permintaan kita. Katalah kita nak supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita, kita baca Allahumma gfirli ya ghafur. Ghafur tu maksudnya Tuhan yang maha pengampun. Sesuai dengan permintaan kita untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allahumma rzuqni ya razzaq. Wahai Allah, kurniakan kepada aku rezeki. Jadi kita pun sebut nama Tuhan pula, ya razzaq, wahai Allah yang bagi rezeki. Sebab tu kalau kita tengok dalam doa apa nama Qulub Nazilah, dia sebut nama-nama hak backing. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami minta perlindungan denganmu ya Allah daripada kejahatan musuh-musuh kami. Allahumma badid syamlahum, hancurkan kekuatan mereka. Wa farriq jama'ahum, pecahkan kesatuan mereka. Wa syaddid kalimatahum, porak-porandakanlah apa nama kalimah mereka, ungkapan mereka, seruan mereka, panji mereka. Lepas tu bawah kali wasyaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum, goncangkan kaki mereka. Wasallit alaihim kalban min kilab, dan kamu hantar kepada mereka tentera-tentera kamu daripada tentera-tentera yang kamu utus. Ya Qahhar, wahai Allah backing. Kenalah dengan backing tu, sebab kita minta nak baca ya, jangan sampai tu ya Rahman, wahai Allah yang penyayang. Tak kena, tak masuk. Sebab tu kena tahu makna Asmaul Husna supaya kita duduk baca sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Betul? Ya Aziz, Ya Ghaffar, ya, kita duduk tawah. Apa? Sebab waktu tu kita minta, wahai Allah yang hebat, Ghaffar, wahai Allah yang penyayang. Sebab tu tak boleh nak sambung pandai-pandai nama Tuhan. Sebab di negeri Johor, antara doa dalam khutbah doa ni,
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Betul lah. Lepas tu ada Dr. Imi yang bagi mayat jemaah, dia sambung sendiri-sendiri dia. Jadi tak kena. Maksudnya, Ya Allah, aku nak baik dunia, aku nak baik akhirat, masukkan kami dalam syurga. Wahai Allah yang maha hebat, wahai Allah yang maha pengampun. Kan kena kan? Sekat tu dia ada dalam khutbahnya. Pada-pada dia sambung. Wahai Allah yang maha pengampun, wahai Allah yang maha baik, Ya Jabbar. Dia sambung. Jabbar maksud backing. Ghaffar sebab bunyi sama-sama akhir yang roh kan. Dia dah suruh bunyi comel, tapi dia tak kaji. Ya Aziz, Ya Ghaffar. Sekat tu dia ada. Ya Sattar, tahu lagi? Ya Sattar, wahai Tuhan yang tutup segala jadi kekurangan-kekurangan. Jadi dia bunyi Ya Aziz, Ya Ghaffar, bunyi Ghaffar, dia pun suruh bunyi sedap juga. Ya Jabbar. Padahal Jabbar tu maksud backing, Ghaffar maksud penyayang, maksud pengampun. Jadi tak kena. Minta benda supaya Tuhan siap kita, tapi bubuh Tuhan hak backing, tak kena. Tapi itulah salah satu cara kita nak doa kita makbul. Antaranya kita sebut banyak nama Tuhan. Kalau kita sembahyang apa? Kalau kita khatam Quran, gapo doa khatam Quran yang Nabi ajar kita? Nabi ajar Allahumma, apa baca dalam jamu. Nabi ajar sore-sore jamu, sebab kita biasa baca jamu. Allahumma inna abiduk, ya Allah kami ni hamba-Mu belaka ya Allah. Banu abidik, ayah kami pun hamba-Mu juga. Banu imaik, mak kami pun hamba-Mu juga. Nawasina biyadik, ubun-ubun kami berada di bawah kuasa-Mu ya Allah. Madin fina hukmuk, segala ketetapan telah berlaku untuk kami ya Allah. Adlun fina qada'uk, ketentuan-Mu mesti adil untuk kami ya Allah. Pasti ketentuan-Mu sentiasa adil untuk kami. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Aku minta nama ya Allah dengan seluruh nama Hak-Mu ada. Berapa nama Tuhan? Sudah 9. Nanti dulu. Tengok dulu. Hak kata sudah 9. Huwa lak sammaitalihi nafsak. Hak-Mu sendiri letak nama tu kepada kamu. Au anzaltahu fi kitabik, nama tu nama Hak-Mu letak dalam Quran. Ada nama Tuhan yang letak dalam Quran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun nama tu nama Hak-Mu ajar kepada hamba-hamba-Mu. Ada Mu ajar kat orang tu, aku tak tahu. Tak. Satu lagi. Au istaktsarta bihi fil ilmil ghaibi 'indak, dan juga nama Hak-Mu susu dalam zatmu ya, ilmu-Mu yang ada ya. Orang lain tak tahu berlaku. Mana aku nak berlaku dengan nama-nama aku sebut ni, nama-nama Hak-Mu ada, nama Hak-Mu ajar kat orang, ko nama Hak ada dalam Quran, ko nama Hak ada apa nama Hak-Mu susu. Maknanya bila nama Hak-Mu susu ada, maknanya nama Tuhan ada lebih daripada 99 lah. Apa lebih daripada 99? Hak dia susu tak payah kita buat tu. Dia hadir. Lepas tu lepas sebut gitu, anta ja'alal Qur'anal 'azim rabi'a qulubina. Tolonglah jadi Quran ni sebagai rabi'a qulubina. Rabi' ni taman di hati kami. Quran ni menjadi taman di hati kami. Wa nura sudurina, cahaya untuk dada kami. Wa jalaa ahzanina, penghapus duka kami. Wa dhahaba humumina, penghilang segala keserabutan kami. Wa umumina, dan serabu anxiety kami hilang belaka. Jadi doa ni Nabi ajar. Berdasarkan doa ni lah kita tahu nama Tuhan 99, tapi sebenarnya ada lagi di ilmu Allah Ta'ala. Jadi Nabi ajar cara nak minta doa tu, sebut dulu nama-nama Tuhan semua tu, barulah minta. Ini dia panggil apa? Tawassul. Tawassul maknanya kita sebut nama Tuhan banyak, baru kita minta. Itu tawassul dengan nama Allah. Hak ni tak ada khilaf, boleh berlaku. Ulama kata boleh tawassul dengan nama Tuhan. Yang kedua, tu doa juga dia banyak, doa khatam Quran ni banyak.
Antaranya Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama kuat. Kok tadi kuat Allahumma syrah bil Quran al-azim suluna kuat. Ambo baca Quran dengan Syekh Muhammad Al-Bari bila puasa ni, bila khatam ambo suruh dia baca doa, tak sih dia kata awak khatam awak baca doa. Jadi ambo baca lah. Baca antara bacanya Allahumma inna abid. Bila kita baca Allahumma arhamna bil Quran amin. Waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah amin. Dia amin. Bila kita baca Allahumma inna abiduk, ya Allah kami hamba-Mu di sini. Sebab tidak doa Banu abidik, hamba kepada ayah kami hamba-Mu di sini. Sampai akhir sekali anta ja'alal Qur'an al-azim rabi'a qulubina, baru dia amin. Kita kata lagu ni orang Arab, dia tidak amin man. Ngedepek dia tidak doa lagi, dia puji Tuhannya. Apa anta ja'alal Qur'an al-azim rabi'a qulubina, jadikan Quran ini taman hati kami. Amin. Kata jadi je orang Arab. Kalau Melayu bismillah amin tu. Bismillah alhamdulillah amin tu awak. Lagu tu Melayu. Baik, tak apalah nak ayat kata pengalaman ni lah. Sebab kita tak faham. Baik. Jadi nak ayat kata pertama nama Tuhan. Kedua boleh juga tawassul dengan amal soleh. Hak ni pun tak ada khilaf. Maknanya kita ada buat amal soleh tu, kita pun royak pada Allah Ta'ala. Royak sorang-sorang. Kita terkepit sangat ni. Kita royak, ya Allah, aku dia minta kamu mendengar berkat amal soleh aku buat, ya Allah. Ada lah benda aku buat ni harap-harap mulai tu, ya Allah. Kita pun royak. Royak, gabung-gabung. Royak sorang-sorang. Jangan royak tekau mai ajak amal-amal tu, maka dengar lah ke. Dia buat baik. So kita orang bangun, ya Allah, aku ni antara amal aku jauh mudah lagi, ya Allah. Jauh mudah lagi kalau tabung masjid lalu pagi subuh aku tak banyak tak bubuh semua. Tak ada duit pada seriap aku bubuh. Sejak tabung tu jalan aku tak ingat lah aku tak bubuh. Kalau lah aku bubuh tiap-tiap pas subuh tu dia tabung tu muredo, ya Allah, selesai masalah aku. Boleh. Berdasarkan hadis Bukhari, ketika mana berlakunya tertutupnya pintu gua. Tutup pintu gua, ada 3 orang yang terperangkap dalam pintu gua. Lagu mana 3 orang ni buat tawassul. Orang pertama ya Allah, aku ada mak, ya Allah, aku ada ayah, ya Allah, aku buat baik sungguh kamu ayah aku, ya Allah. Aku gelik bawa makanan, anak-anak aku teriuk nak makan, tapi mak ayah aku tidur dah. Aku tahu yang aku makan, aku tahu yang ayah aku anak-anak aku makan, sehingga mak aku bangun, aku ikut mak aku dulu, aku ikut ayah aku dulu. Kalau mereta lah, ya Allah, dengan baiknya aku buat rumah ayah aku ni, mau tolong selesai masalah. Aku buka sikit. Anda dia sebut nama soleh ni. Orang kedua kata aku ada seorang sepupu, aku kenal dia. Lepas tu dia terkepit, tak ada duit, dia mari nak hutang aku. Aku isyarat boleh kena zina dengan aku. Dia pun dah terkepit sangat, dia kata boleh lah. Bila nak start zina tu dia kata, dia bawa yang awak tak takut Tuhan kau. Aku bila dia raya awak takut Tuhan, aku teringat kepadamu, ya Allah. Aku tinggal duit tu, aku pakai tinggal lalu. Aku tinggal zina tu sebab takut kamu. Jadi kalau tu mulai tu aku buka sikit, ya Allah, buka. Ini sebut nama amal. Yang ketiga apa? Aku ada seorang pekerja. Dia main kerja dengan aku. Aku nak beri gaji ke dia, tak ada beri gaji, hilang. Gimana tau? Bila hilang gimana tahu aku duit gaji dia tu. Aku beli kambing. Aku beli kambing sepasang. Lepas tu aku biok. Menyebabkan kambing tu jadi banyak. Biok banyak kambing. Beberapa tahun lepas tu baru dia mari. Dia kata, aku nak balik gaji aku. Dia kata, nu gajimu. Sok ada. Nu kambing tu gajimu berlaku. Kejut kami ni. Tak apa, aku tolong biok. Aku tolong laporkan gajimu. Apa yang dia berlaku? Kalau aku buat tu, tak ada. Tak ada, majikan aku tolong dia tak ada. So cari. Dia bilang dia ada tak? Allah, jangan kita so cari ya. Nak tolong lapor harta pekerja, payah cari. Jadi nak kaya, kalau aku buat benda tu, mu reta, tolong selesai. Maka buka, boleh tubik 3-3. Nak kaya, tawassul dengan amal soleh. Jadi hari ni kita nak ngaji tawassul dengan Asmaul Husna, ada tak cerita? Ada.
Ada cerita. Baik. Hasan bin Salim menceritakan, aku mempunyai seorang nenek yang buta. Suatu hari seorang hamba Allah datang menemui beliau dan bertanya. Dia buta, jadi dia tanya, hendakkah aku ajarkan kamu nama-nama Allah yang boleh kamu gunakan sebagai doa, dan melalui keberkatan tersebut Allah akan kembalikan penglihatan. Kata Hasan bin Salim, ada orang nenek dia, nak untuk aku ajar. Kata nenekku, bolehlah, ajarlah, nak kamu. Muangkat tangan ke langit, lepas berdoa kepada Allah dengan nama Allah ni, kemudian mu sapu ke muka dengan tangan. Nenek aku pun buat. Baca apa? Orang datangnya ajar. Nenek buat, patut alhamdulillah cerah pada mata dia. Jadi soalannya, gambar dia yang diajar oleh lelaki itu terhadap nenek ni. Lelaki itu ajar, pertama surah Al-Hadid 1-8. Surah Al-Hadid 1-8 bunyi kan? Dalam tu ada himpunan nama-nama Allah yang baik, yang husna. Nama-nama Allah yang husna, Arab surah husna ni ada dalam himpunan ni. Awak baca, Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ada azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yuhyi wa yumitu. Juga salah satu sifat Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ada awwal, ada akhir, ada zahir, ada batin, ada qadir, ada alim. Semua itu adalah nama-nama Allah. Jadi kalau orang tanya, manakah ayat Al-Quran yang terangkum di dalamnya nama-nama Allah yang banyak? Yang pertama surah Al-Hadid ayat 1 sampai ni. Baca pabihon ni, kata lelaki tersebut kepada nenek putra ni, baca pabihon ni, selagi baca akhir surah Al-Hashr. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Nama Tuhan itu. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nama Tuhan kata. Subhanallah amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Nama Tuhan kata. Jadi kalau orang tanya soal lewat teki, manakah ayat Al-Quran yang terangkum di dalamnya nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna banyak? Mana ayatnya? Ayat 1 sampai surah Al-Hadid dengan ayat 21 sampai 24 surah Al-Hashr. Jadi baca dua-dua ni, sapu tiup tangan minta Allah Ta'ala, sapu muka, maka mau cerita buat, bila sapu muka tu hilang buta dia. Jadi kita pun boleh lah kalau nak buat amalan dengan nama Tuhan ni, iaitu kita baca dua ayat ni, kita minta Allah Ta'ala gambar kita minta, insya-Allah dipermudahkan. Ini selesai masalah. Yakin tu nombor 1 lah. Baik. Seterusnya, dia dalam buku ni ada 10 dah. Tu yang 7, yang 8. Yang 8 dia ada 10. Nak habis minta ni. Yang 8, ni ilmu ulama Fatani merawat anak bermasalah. Ni yang ambil daripada baba Ekatung. Baba Ekatung ni sohu lah. Kalau hari Rabu umur dia penuh. Di Katung tu, Thailand, penuh umur dia 4 kaki nak ambil air tawar, beras tawar, macam-macam lah. Untuk apa? Untuk merawat anak-anak yang terlibat dengan ketum. Terlibat dengan ketum, terlibat dengan ladah. Thailand dia banyak. Sebab antara sebabnya kerajaan dia ni menghalalkan penjualan ketum. Dia tak apa pergi tengok apa nama sepupu apa nikah ngawatan ni meninggal dunia, sepupu waktu beranak meninggal dunia. Apa gitu ya? Klik tak apa tengok ada wakaf kecil tepi jalan. Kamu tanya lah, pak saudara, wakaf kamu?
jual ketung. Wakah jual ketung. Situ ada ketung, lepas tu ada Coca-Cola. Maknanya kalau duduk situ kan, minta ketung campur Coca-Cola, minum, lepas tu mabuk. Orang jual tu orang Melayu kita. Orang minum pun anak Melayu kita juga. Kata apa sampai tadi? Kajian tak marah dia. Oh, sampai tadi ni dia nak rosak umat Islam di Fatani, kajian Thailand. Nak rosak umat Islam tadi. Ni kalau live ni dia dengar ni, saya tadi ceramah ni Thailand. Saya pernah ceramah di Yala. Di Yala, Majlis Agama Islam Yala, panggil apa ceramah. Apa maulid. Dia program Maulid Rasul tu dia buat beberapa malam. Orang penuh. Malam ni orang Thailand. Malam esok orang Malaysia. Orang Indonesia. Dia panggil. Jadi apa orang Malaysia. Malam esok kita orang Indonesia Ustaz sama. Tak sama lagi. Malam apa? Malam esok kita sama. Dapat diketahui oleh apa nama kerajaan Thailand Ustaz sama nama hari buat permohonan dia batalkan. Apa? Sebab dia cek ceramah Ustaz sama. Dia cek ceramah Ustaz sama. Pernah Ustaz sama ni cerita berkaitan dengan perjuangan rakyat Fatani. Jadi kerja SK Ustaz sama lagi. Ambo bukan dia cek juga tak ada. Tak ada cerita-cerita lagu ni, maka ambo boleh pergi. Lepas tu Ustaz Baba Razali, Baba ni sikit ya, kalau hantar tak sembah lagi depan ni, tak kata berat. Kata penggak malam ni, pak kata beli Malaysia. Dia kat dulu dia. Tak kata berat. Jadi nak ayat kalau dia tengok hari ni tak ceramah hari dia ni, tapi tak apa, tak tengok ni. Insya-Allah. Nak ayat kata kamu, nak ayat betapa mereka tu berusaha untuk merosakkan anak-anak Melayu di selatan Thailand. Siapa boleh nak minum ketung pian. Jadi amal yang lekat ketung, ketagih ketung ni, jadi pergi jumpa dengan Bapak Ekat tu. Jadi Bapak Ekat tu dia buat gambar, dia kata kamu tak ada mana ramam dah. Dia kata pakat mari ambil belah tawar atau baca gapo. Dia kata tak tulis. Anak-anak ajar cara ni nak berubat, nak suruh lembut hati. InsyaAllah syaratnya dia kata kalau bodoh guna ketung ni, dia kata anak-anak guna ketung ni jangan we just sign dari seminggu. Betul dia dalam rumah kita jangan topik. Lepas tu dia makan belah tawar ni, insyaAllah lembut hati dia, kita boleh hingga tu. Lama dah jadi dia kata. Bahkan budak-budak lain orang tak kena ketung tapi nakal boleh bawa motor dah, boleh bagus. Jadi dia buat ajar. Dia kata mula-mula sekali dia kata baca Fatihah sekali. Dalam buku ni lepas baca Fatihah sekali, baca ayat kursi 7 kali. Ayat kursi banyak ni 7 kali. Lepas baca ayat kursi 7 kali, baca qul huwallahu ahad sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Lepas tu baca ayat. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Sekali juga ayat ni maksud walahu aslama, bagi Allah aslama, pakak sebuah diri belako, menyerah diri belako kepada Allah. Siapa dia? Man fis samawati wal ard, benda ada di langit, benda di ada bumi, tau'an wa karha, sama ada serah diri secara sukarela atau paksa. Pakak serah diri belako pada Allah Ta'ala. Bila yang nak serah diri, pakak serah belako, pakak mati belako, pakak kalah belako Allah Ta'ala. Jadi dia kata bila ayat ni kita baca, kita kena faham orang ni boleh klik pada Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala nak sukarela atau paksa. Tau'an sukarela, karha paksa. Jadi ayat ni baca molek, baca sungguh, insya-Allah anak tu akan suruh diri tak serah kalah dengan berkat ayat ni. Bermakna dia di situ. Awak ingat jangan salah tempat. Awak ajar ni. Seorang mokcik tu kata, ustaz, ayat tu ke ustaz? Mokcik ni tua tapi orang pandai. Ayat tu ke ustaz? Kalau zaman-zaman dulu dia kata ayat awak pikat burung. Dia kata ayat awak pikat burung. Apa? Sebab walahu aslama man fis samawati wal ard, boleh serah pada diri tau'an wa karha, secara sukarela atau paksa. Mana burung-burung pun dengar rindu.
Jadi orang lagi dia kata, kalau dia kata, oh aku tu mau cerita banyak, aku kata no sabar cukup. Sebab salah satu daripada cara kita ambil manfaat dengan Quran ni, selain daripada disebabkan Nabi sebut, antaranya disebabkan makna. Orang yang dah dulu ada makna no sabar, ada makna no sabar. Jadi makna ni makna no jin tu, betul. Jadi serupa mau cerita raya, orang dulu ajar jin no burung, ustaz ni ajar jin no orang hok liar ni ketung, ya lah. Jadi bolehlah kita baca. Kalau tengok anak-anak kalau orang jumpa anak ambo tu buah mon ni, nak kulit payah kita pun siang dia, kita tolong buat air tawar dia, boleh. Antaranya baca ayat ni. Lepas tu last sekali selawat 7 kali. Ayat-ayat Al-Quran beserta selawat di atas hendaklah dibaca sebagai amalan oleh para ibu bapa. Baca semua jadi amalan. Dan dibacakan pada air dan beras sebelum dimasak untuk menjadi juadah hidangan keluarga. Dia kata baca di air, baca di bulan. Apa makan? Kata boleh makan ramai. Hak nakal, hak tak nakal boleh. Kata bapa-bapa boleh, dia kata makan lah. Satu keluarga pakai lembu hati belakang, insya-Allah. Boleh buat. Jadi ni Abo tulis dalam buku ni sebab Abo takut terlupa. Sebab dia royak tak tulis kata tulis kertas ni lemban pakai kertas pakai balik tai ada ni amalan ni diajar oleh tu pondok di Thailand. Kamu prepare dalam buku ni pas semua ayat Quran berlaku comel. Baik, habis tu baik, masuk muka surat seterusnya. Ini yang boleh ada lupa tak apa lah. Nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili dalam Masjid Nabawi. Ini ketika pergi umrah tahun 2017. Jadi amun orang sekarang orang pergi umrah ya. Orang pergi umrah 2 perkara dia jangan tinggal bila pergi Madinah. Yang pertama kena pergi ngaji, kena pergi belajar dalam Masjid Nabawi. Kena pergi belajar dalam Masjid Nabawi. Okey, lagu mana? Kalau siapa-siapa pergi di Masjid Nabawi, dia ada pintu nombor 8. Pintu tu nombor 8. Lepas tu di tiar setiap bila masuk pintu tu ada tiar. Tiar pintu nombor 8 ni, tiar besar ni dia akan ada orang duduk mengajar Quran. Pintu nombor 8. Tiar 1 ni orang mengajar Quran, tiar 2 orang mengajar Quran. Ada semua. Jadi kita kena bila pergi Masjid Nabawi ni, kita kena pergi duduk ngaji dalam halaqah. Apa kalau apa jadi mutawih apa besar. Duduk ngaji dalam halaqah dalam Masjid Nabawi. Tak pandai ustaz, dia kecil Arab. Duduk baca. Tinggi dok ustaz. Kalau hak mula-mula masuk ni, dia nombor 1, nombor 2, dia ajar qul huwallah, dia ajar Fatihah. Yang betul Fatihah qul huwallah. Kalau ni yang pergi dulu, dia suruh duduk. Aku duduk. Baca. Kata baca kamu. Dia kata baca Fatihah qul huwallah, qul falaq, benar. 2. 3 ku. Baca Fatihah, dia betul. Baca qul falaq. 3 ku dia betul. Orang kata sini 3 ku. Lepas orang lain mari pun dia ajar Fatihah 3 ku. Kok mula-mula. Kalau kira sikit, lepas tiar 1, tiar 2, tiar 3, sampai tiar 8. Tiar 8, tiar 9 tu, dia ada dia suruh-suruh. Itu baca Quran. Antaranya Syekh Hajjaj, nama Syekh Hajjaj, dia duduk situ kan. Lepas tu orang kayak ikut dia. Lepas orang mana ikut dia. Ada orang Mesir, orang mana-mana ada lah. Bagi duduk. Gitu. Bila dia tengok kita Indonesia, dia tanya. Indonesia? Lah, Malaysia. Macam buka aku dulu ke Indonesia mana? Dia tanya kita Indonesia? Lah, Malaysia. Malaysia. Iqra, baca. Kita baca. Biasanya kalau baca kat dia setengah muka, dia betulkan habis. Lepas tu orang lain sorry. Siapa orang baik? Isya. Lagu tu lah. Jadi kalau tak rugi lah. Apa rugi? Sebab Nabi royak. Man ghada ila masjid, siapa-siapa pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khaira, dia pergi ke masjid, dia nak belajar kebaikan. Sebahagian ulama ketika mensyarahkan hadis ini, dia kata terkhusus kepada hadis, terkhusus pada Masjid Nabawi. Ada ulama yang di Masjid Nabawi ni ada kelebihan. Siapa pergi Masjid Nabawi, pergi mengaji, pergi belajar, maka baginya pahala haji yang sempurna.
Sebagai ulama ayat dak, bagi Masjid Nabawi, masjid mana-mana pun boleh laku. Tak apalah kalau ada ulama kata Masjid Nabawi saja, kita pergi ngaji. Jangan tak pergi mengaji. Baik. Pergi mengaji, bolehlah pahala. Lepas tu kalau kita masuk ke belakang ni, kalau Masjid Nabawi ada kelas-kelas. Orang Indonesia ngajar apa ada dengan bahasa Jawi kita ada. Duduk kalau tak payah. Kalau ke depan tu macam-macam ada. Ada satu tempat mengajar tafsir Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Sosok depan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Jadi kamu dia cerita Ibrahim Ar-Ruhaili. Boleh duduk kelas dia. Duduk dengar dia tafsir ayat kursi. Jadi ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada kata hayyul qayyum, dia baca. Dia kata siapa-siapa nak doa dia makbul, dia kena panggil nama Tuhan dengan ya hayyu ya qayyum banyak kali, dia kata. Mai nak ayat apa dia? Caranya dia baca. Mula-mula sekali baca ya hayyu ya qayyum. Lepas tu ya dzal jalali wal ikram. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda alifu bi ya dzal jalali wal ikram. Kena sebut banyak ya dzal jalali wal ikram. Jadi kita gabung ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu sebut tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3. Apa? Sebab Allah Taala berfirman فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Kalau tidak kerana Nabi Yunus ni banyak bertasbih kepada Allah, pasti dia akan berada dalam perut ikan sampai kiamat. Tapi sebab dia banyak tasbih, bila banyak tasbih Allah Ta'ala pun pelepah, beres. Allah Ta'ala bereskan. Allah Ta'ala berkata fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Kami mustajab doa dia dan kami selesaikan dia daripada kesusahan. Sahabat pun tanya, adakah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini tasbih terkhusus kepada Nabi Yunus? Dia baca selesai masalah dia. Kalau kita baca selesai masalah kita. Nabi pun jawab. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan seperti itu juga kami akan selesaikan masalah orang beriman. Maknanya doa ini tidak terkhusus kepada Nabi Yunus. Orang beriman kalau dia baca, selesai masalah dia. Baik. Jadi kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, mula-mula ya hayyu ya qayyum. Yang kedua ya dzal jalali wal ikram. Yang tiga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keempat selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu. Jadi kata kalau nak suruh berdoa, buat 4 perkara ni baru itu. Jadi dia ajar dalam Masjid Nabawi. Ambo pun kata, penting ni. Ambo terima dalam Masjid Nabawi, paling dekat dengan Nabi. Waktu tu duduk dalam Masjid Nabawi lepas subuh, dengar dia kajar. Dan paling dekat waktu tu dekat dengan Nabi SAW. Nabi duduk situ ya. Jadi berkat ni, aku boleh ilmu ni. Ambo tak bawa pen, tak tulis gapo, sudah lah, bukan terlupa. Tubik tu ambo suruh ambo ambil video live. Ambo pun ayat. Jadi bila ada video live ni, ingatlah kita buat live video, ayat gini-gini. Lepas tu bila tu di rumah, tarik balik, ada dalam buku ni. Jadi tu buku ni lah. Kalau nak beramal kan, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, sihatkanlah kami dengan kesihatan yang sempurna. Amin. Contoh. Boleh tak? Baik, habis. Yang ke-9. Yang ke-10. Yang ke-10 ayat As-Sakinah. Ayat As-Sakinah ni ada dalam kitab Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Ceritanya dalam Quran ni ada ayat-ayat yang ada perkataan sakinah. Kalau dia masuk sakinah, tenang. Ayat ketenangan. Jadi ayat ketenangan ni ada berapa dalam Quran? Tuhan sebut ni. Ada ni Tuhan sebut ayat ketenangan. Kita ni kalau kalau kita nak minta sesuatu dengan berdoa dengan guna ayat Quran, antaranya berdasarkan makna. Kalau kita serabut, kita baca ayat ketenangan. Ayat ketenangan, ayat sakinah. Ada beberapa tempat, ini tempat dalam Quran.
Baik. Ambo ada pengalaman ayat rahim dan ayat hid. Ada pengalaman ayat rahim dengan ayat hid. Tak ada buku ni. Dan seorang ulama nama Syekh Ewak Musamah, dia tulis buku mana-mana perempuan yang ada masalah haid dan rahim, baca ayat haid, baca ayat rahim. Mana orang masalah haid mari tok teratur ke. Ada seorang perempuan ni mari jumpa. Dia kata, Ustaz, saya nikah dengan lelaki saya. Bila nikah dia kata haid saya tak comel. Haid saya tak comel. Ketika nak bersama ada darah. Ada darah. Jadi bila tak boleh mari haid. Padahal bukan waktu haid dia kata. Semua jadi untuk lelaki ni serabut. Kenapa nak bercerai? Baru nikah ni. Abang kata ni dia panggil sihrun nazif nama dia. Sihrun nazif, orang tak kenal dengan perkahwinan awak, tak tahu lah siapa dia, tak sini tuduh. Tapi dalam istilah Wahid Abu Salam Ali kata sihrun nazif, sihir tentang haid ni. Mana dalam kitab sebut dia akan duduk dia di rahim kita, kemudian dia akan sekat. Bila bunyi khabar kata suami nak bersama, dia lepas lagu topik. Jadi kita tak teratur lah. Ada kitab selagi payah boleh handuk. Ada juga dalam kitab tersebut yufsidul buwaidah. Iblis atau dia duduk kat rahim, yufsidul buwaidah, dia merosakkan buwaidah, sperma. Duduk situ mari sperma, lepas tu tak handuk. Sihir ada lagi buat. Baik. Lepas tu kata dia ni saya tak tahu mana. Ada kalau topik sikit. Kata mai nak terbaca duduk sini. Dia pun duduk. Aku ambil buku. Aku tak ada ingat ambil buku. Ada satu buku ayat-ayat haid. Ayat haid ni mana-mana ayat ada kaitan dengan haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Ada haid, cerita haid. Banyak lah. Lepas tu ada ayat rahim. Ada ayat rahim, ada wal arham, ada kata arham, rahim. Aku baca habis. Lepas tu habis baca, lepas tu dia buat lagi, dia ayat lagi. Tu ayat Ustaz cakap apa ni? Kata baca ayat rahim susah. Serotok sedap. Saya balik boleh? Kata tak apa balik. Dia balik beberapa hari saya lepas tu jumpa dia. Dia ayat Ustaz tahu dah lepas saya kulit tu Ustaz. Haid tubik selawas-lawasnya. Tubik habis. Banyak haid tubik. Lepas tu banyak darah tubik mana tu dia kata. Lepas tu barulah haid saya sudah teratur lepas tu. Kata ya semua ni. Maknanya ada gangguan kan? Alhamdulillah. Jadi apa pun ayat dia suruh baca semua ayat haid, ayat rahim. Maknanya nak ayat Quran ni bisu. Kita dia jadi. Ada kitab ditulis oleh Syekh Usamah Ewak nama. Sebut kitab dia senara ayat haid, ayat Quran. Antaranya ayat sakinah. Jadi kalau siapa lapor serabut kau, anak nak peksa kau nampak serabut kau, baca ayat sakinah. Jadi ayat sakinah ni disusun oleh siapa? Antaranya Ibnu Taimiyah. Ceritanya Ibnu Taimiyah ayat dia kata berdasarkan apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan membaca ayat sakinah apabila menghadapi kesukaran dalam sesuatu urusan. Satu ketika beliau ditimpa penyakit tenat yang tidak mampu ditanggung, dan di waktu itu juga syaitan mengganggunya. Dia rasa lah. Dalam kitab disebut arwahun syaitaniyah, semangat syaitan mai kucar. Maka bila dia suruh serabut doa ni, dia tak sihat ni, syaitan mai kucar. Dia kata apabila kesulitan menimpa aku akan mengarahkan ahli keluargaku dan sesiapa yang berada di sekelilingku membacakan ayat-ayat sakinah. Aku pesan tu keluarga aku, kalau aku tengok aku serabut doa, baca. Maka keluarga ni baca. Kemudian apabila keluarga aku baca, dia kata perasaan itu tertekan daripadaku. Dia kata wajalastu wa ma bi qalbah, aku boleh duduk molek, wa ma bi, dan tiada padaku qalbah, serabut. Ada dah kebimbangan. Ambo pesan
Kau bini ambo, kau anak ambo kata, kalau bapa nak mati lah kata, mati selain daripada baca Yasin, baca surah Ar-Ra'du, baca juga ayat Sakinah lah. Saya kandung, kau bini. Nak saya dah buat tak nak mati bini. Kalau duduk baca Yasin comel, sebab tu Nabi suruh Yasin. Baca Ar-Ra'du pun comel, sebab ulama apa nama salafus salih dia nak mudah untuk memudahkan roh keluar antaranya surah Ar-Ra'du. Apa dengan Profesor Malia Dr. Rodi Osman, dia kata orang payah nak mati lama dah, dia pergi baca surah Ar-Ra'du tak lama, tak ada, mudah dipermudahkan surah Ar-Ra'du. Jadi dia berhati tengok, dia kata kalau dia pergi baca surah Ar-Ra'du tak mudah. Jadi jadi apa pun dengar ceramah dia, apa kata Habib mana apa kau kitab cari-cari, rupanya kalau orang tabi'in yang amal betul. Walaupun tak ada hadis, tapi pokok ulama besar-besar yang amal betul. So baca surah Yasin, baca surah Ar-Ra'du. Almarhum ayah hamba ketika meninggal dunia tu, tak dia habis baca surah Ar-Ra'du. Pok sekarang hamba bagi bertanya, duduk apa berat dah. Pok dah baca alif lam mim ra, tak dia habis surah Ar-Ra'du semuka surat. Tak ada. Mudah surah Ar-Ra'du untuk memudahkan meninggal dunia. Jadi surah Yasin, surah Ar-Ra'du, pasal orang baca dan juga surah ayat Sakinah supaya ayah ni tenang. Bapa ni kalau nak mati pun tenang. Apa ayat Sakinah tu? Mana buku lah? Mana ada buku lah, ada ayat Sakinah. Pasal kandung. Pasal ke bini supaya pakak baca surah. Seorang ni baca surah Yasin, seorang ni baca surah Ar-Ra'du, seorang ni baca ayat Sakinah. Ini senang kita nak mati. Yo harap-harapnya kalau anak mana baca Quran lah, kalau anak tak ada saya lah. Lepas tu kena ajar anak baca Quran ni. Kena ajar, ugi. Baik. Anak kata tidak sedih. Kalau kata ayah kata ayah mati dah. Emang buah yang kata begitu. Doklah. Anak pun pandai tengok lah lagu mana ayah nak mati. Kalau ayah nak mati dah duduk lagi. Dia boleh royak tu. Tapi maknanya nak royak kata ayat Sakinah ni kena baca bila kalau kita nak mati anak tengok baca Sakinah. Ataupun waktu kita tengok anak kita serabu, budak-budak dari kerama serabu, dengan tekanan nak puasanya nak berapa serabu, kita yang jadi buat ayah ni baca ayat Sakinah. Waktu anak dulu ada puasa pun baca ayat Sakinah dan dewe. Apa nak suruh anak ni hilang keserabutan. Jadi ayat kamu ayat Sakinah. Jadi ada beberapa tempat ayat Sakinah Al-Quran ada di tempat. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Ada kata Sakinah. Itu satu ayat ayat surah Al-Fath. Kemudian surah Al-Baqarah. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi, ada Sakinah. Surah Taubah. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته. Surah Taubah tu sini. Lepas هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Surah Al-Fath. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. Ada juga sini surah Al-Fath juga. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته. Surah Al-Fath. Jadi baca nenek ayat ni. Kalau cikgu baca teka anak murid duduk dalam level PSO takut dia kelabuk, baca jadi tenang belakang insya-Allah. Baca nenek ada dah muka surat 34 35 ada belakang semua dua muka surat baca insya-Allah. Jadi kalau nak ubat orang anxiety pun ubat orang anxiety, budak saya pelajar saya kena anxiety di Tamil University, saya ubat baca doa ni, baca ayat Sakinah. Alhamdulillah ada result. Anak abang sendiri pun, anak perempuan tu, teka mari anxiety dia, yang sana budak tino, dia kandung. Budak perempuan ni, kalau dia puasa, boleh tolong dia serabut tu. Padahal itu, budak jatuh, boleh relax lagi. Itu boleh tu. Tu, kalau budak naim tu kan, budak naim ni, kalau dia tahu A+,
Kalau kita puasa tingkatan satu ni, pa boleh pergi mari minta juga markah awak naik ustaz sikit aja betul ni kata santok. Betul ni kata. Oh, balah bodoh Allah. Kamu tak saya mimpi. Waktu tak ada ustaz, beliau ada beliau. Beliau ada kata payah basuh betul. Udah tengoknya lagu lain, saya nak jadi kau dah tu dah jadi dah tu. Mari jumpa, waktu kadang-kadang lepas besok, semua nak lari. Siapa yang mari minta markah apa, minta markah. Apa sahaja jawapan kamu? Sebenarnya kata Tuhan tak uwi elon sebab dia uwi el SPM tu. Tak apa dia tak bilang ni, dia tak bilang dia uwi el SPM tu. Ustaz ayat gitu lega. Lepas. Dia kena jadi juga. Patut tak bilang ni, tak bilang SPM. Kalau bilang ni, tak bilang dulu. Tak apa, sampai dia kena jadi ke apa? Semua lah betul. Saya nak orang yang boleh tegak SPM sungguh. Kalau dia pun coba tak apa lah. Dia tak ada pun coba A plus. Kau sungguh dah. Dia tak boleh tegak ni. Tuhan pandai juga. Kalau tak mana kadang-kadang dia tak boleh sini, dia bilang depan. Takut dia boleh sini, dia tak boleh depan. Tak apa, sah ya. Jadi kalau suap, tak saya budak suap, baca ayat sakinah banyak, baca banyak insyaAllah ni untuk keputusan orang pakai boleh SPM ni. Maka ada suap dulu. Jadi tak apa. Jadi kita harap anak-anak kita semua hilang penyakit serabut hilang. InsyaAllah anak. Kalau hak jatuh mengajar dalam you dulu juga, tak serabut ke abut, tak lulus pun hilang. Itu hak jatuh. Kalau hak tenda, kalau serabut sungguh. Tak apalah, moga-moga Allah Ta'ala bagi kepada kita apa nama keupayaan untuk beramal. Ini apa dalam buku ni, khotellah kita ni. InsyaAllah kita sambung pula minggu depan. Apa 2 minggu akan datang. Sekarang itu sajalah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabla Kita sabar dulu ada